Allah, cantik. Alhamdulillah abang, kita dah sampai dekat Kajang, dekat rumah cantik untuk Rumah Cantik dengan Dian tahun 2025, episod yang keempat ni abang. Nak tahu dekat mana? Jom kita tengok tuan rumah macam mana. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Ini daripada Dian Signature ke? Betul, tahniah Haji. Sebab rumah Haji dah terpilih kata rumah yang cantik untuk Dian Signature tahun 2025. Ini sedikit pemberian daripada Dian Signature kepada Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Jom, ada halang-halang kita kat sini, kita nak tengok sikit rumah boleh? So, insyaAllah. Jom. Jom. Subhanallah, cantik. Ada elbox, ada ruang dining tu nampak dah. Kita dah nampak frame kita. Jom, carpet. Kita pusing rumah yang keempat ni. Jom. Punya set mermaid. So kita nak tanya sikit, kenapa dalam banyak-banyak design dekat galeri tu, kenapa abang pilih design mermaid ni? Kita orang design rumah ni, kalau tengok dia punya similarity, match our concept lah. Kita punya arch tu, kat luar lampu tu, dengan mermaid punya tu, dia sama. Dan konsep dia ialah gold tu ada. Kalau tengok kita punya arch tu ada gold juga. Jadi really fit in daripada from paper to design to actual. Dia punya ciri-ciri gold, ciri-ciri arch tu memang masuk dalam kita orang punya design mula-mula. I see. Sebab kalau Apek tengok daripada design kat rumah abang ni, macam dia lain sikit daripada kita punya kat galeri. Yang ni sebab kita customize lah. Dian boleh ikut apa yang kita nak lah. Ada banyak benda yang kita bincangkan yang dia kata okey, dia boleh ikut apa yang kita nak rather than standard unit yang ada dekat galeri lah. So far Alhamdulillah lah Dian follow kita punya design and I think dia perfectly to our design lah. Betul. Nampak macam dia masih ada originality tu. Cuma yelah, kita nak nampak lain daripada lain tu sebab abang custom lah kan. Ini pun frame daripada kita juga abang. Saya rasa bukan saya je suka, dengan pekerja-pekerja saya pun suka. Ini sebenarnya ialah hadiah lah. Hadiah daripada pekerja saya sempena persaraan saya. Tengok dia pun Dian juga. So taste tu memang sama lah. Kebetulan daripada Dian juga hadiah tu. Masya Allah, abang tak keluarkan duit. Ini pun ada wish plate yang custom lah daripada team Dian. Nama abang, goodbye but not farewell because legends never really retire. Okay, ni orang kata pemberian kepada abang daripada staff abang. So kita nak tanya sikit kat rumah ni ada ruangan surau? Alhamdulillah, kita memang design ni sebab konsep dia konsep modern Islamik. So rumah ni memang datang kita design dengan surau yang kita buat agak sesuai, agak luas jugalah. Bukan kita kata untuk kegunaan keluarga je, kita memang untuk komuniti keliling pun kita harap dapat digunakan komuniti sekelilingnya. Masya Allah. Jom kita tengok surau macam ni. Sila. Masya Allah. Ni surau tengok, kapet pun macam baru lagi. Ni daripada Raudah. Kenapa abang pilih design Khadijah untuk letak dekat ruangan surau abang? Macam kita cakap tadi lah, bila kita pergi rawat Dian punya galeri, kalau tengok saya punya ruang ni dia memanjang. Dia vertikal lah, dia bukan horizontal. Betul. So kalau tengok yang kat Dian punya galeri, dia ialah vertikal panjang. Tapi kita bincang dengan Dian, boleh tak kita nak memanjang macam ni to fit in our surau punya area lah. Alhamdulillah, the result this one lah, I think fulfill. And sama juga konsep dia, kalau tengok ada brownies dengan surau tu memang fit in, yang produk ni memang fit in dengan kita punya ID lah. Apa beza sebelum dengan selepas gantung frame daripada Dian sini dekat ruangan surau ni bang? Satu, corak dia dengan design dia memang match with our design. Jadi lepas tu dia punya goldish colour dia tu memang terkeluar tau. Jadi bila dia nampak cahaya tu nampak bersinar-sinar, jadi memang dia strike out lah. Daripada wall tu dia strike out warna gold tu. Jadi nampak, and dia dekat the center of attraction lah, maksudnya betul-betul orang datang masuk orang akan nampak, and alhamdulillah ramai yang puji lah. So Haji, kita dah pergi ke ruangan surau. Nak tanya sikit, kat sini ada ruangan dining untuk guest tak? So kita ada dua dining lah, satu dining untuk lelaki yang satu technically dining untuk perempuan lah. And dekat dining tu pun kita pun ada juga lah hias dekat dengan produk-produk Dian lah. Jom kita tengok. Sila. Uish,
Subhanallah, real box. Oh, ini frame daripada kita ya, bang? Ya. Dia set jam dengan Allah Muhammad kiri kanan lah. Kalau kita tengok pun kalau design asal kita pakai jam Kaabah. So kenapa abang pilih kata design yang Roman? Sebab satu, kalau kita tengok dia punya wall dia warna macam grey putih sikit lah. Tapi bila kita keluarkan hitam ni, so kita nampak dia pop up lah. Kat sini dia akan nampak juga dia terkeluar sikit dengan warna hitam dan juga warna gold. Itulah. So kat sini sebenarnya apa orang kata plan Haji untuk buat ruangan ni? Dia sebenarnya sini technically adalah untuk ruangan untuk perempuan lah. Kan sebelah yang tadi tu untuk lelaki. So tempat duduk makan perempuan ada bahagian dia sendiri. Sebab yang sebelah sini pun bilik tetamu lah. Yang belah kanan ni bilik tetamu. So bila tak ada orang, bilik tetamu duduk, so dia ada dia punya own lounge dia lah. Dia ada ruang rehat dia ada meja makan dia ada bilik dia. So dia ada dia punya own privacy. Tidak mengganggu tuan rumah pun tidak mengganggu guest. Alhamdulillah, yang best untuk guest room dia ada view daripada swimming pool. Itu yang best nanti dah sampai dah. Ni ruangan apa sih? Ni bahagian dapur, dry kitchen lah. Dry kitchen. Ni kita nampak frame kita ni. Tapi yang special abang dengan akak kita custom. Kalau saya boleh tengok, jadi sebenarnya design mermaid Ya. Sama macam kat depan juga lah. Ada dia punya konsep dia lah. Masya Allah, untuk design mermaid. Pasal kenapa dalam banyak-banyak frame dekat sini kenapa abang pilih untuk custom? Satu lagi, bila kita tengok design masa on paper, kita tengok design, kita tengok ruangan tu macam mana. Lepas tu bila kita dah okey, kita basically dah ada gambaran apa kita letak, dan kita pergi pada Dian Gallery, kita tengok balik apa yang dia ada. I see. Sebab kat sini pun ada hidden door ada. Jadi bila kita situ orang tengok orang yang sangat wow, sebenarnya itu ialah kita punya pantry kan. Tapi sebab pantry ni tak berapa kemas biasanya. Jadi kita kalau boleh orang tak nak tahu. Tak apa, faham. Kan? Sebab tu kat tengah-tengah ni macam kosong. Rupanya ada pintu dekat sini. Dekat belakang ni itu ialah wet kitchen dan laundry room. Laundry room. Ni pun dalam kabinet pun ada lighting. Ini kena ambil ni. Ini ada 12,000 game. Aduh, saya tak boleh brain lah. Game lawan, game Pac-Man. Tak tahu lah budak-budak punya apa. PS5. Ada PS5, Switch. Ni memang orang kata ruangan untuk anak-anak So ini gym kan. Pukul lah, marah orang pukul kat sini, marah orang pukul kat sini. Ni ruangan idaman Bila macam atas ni memang ruangan untuk anak-anak. Kita tak naik atas, kita duduk bawah je. Yelah tu nampak lah, sebab ada bilik gaming, ada gym, ada bilik entertainment. Jangan naik atas. So ni nyet, bayam, ni anak bayam, cili, lemon. Ni pokok dia panggil sabung nyawang. Pokok bidara. Ni buah dia besar yang boleh makan. Ni bagus untuk sihir ke apa kan. Yelah bidara. Pokok bidara. Ni macam ruangan family lah. Ni ruang barbecue ke apa ke, kita kat sini lah. So akak dan abang kita nak tanya sikit lah. Kita kalau boleh kita nak buat santai je. Abang pun jawab santai je. So kita nak tanya sikit, apakah konsep rumah yang akak dengan abang impikan sebelum terhasil rumah macam sekarang ni lah? Mula-mula bila kita orang nak cari rumah baru, the first concept, sebab kita dah ada 2-3 buah rumah sebelum ni. Tapi konsep ni, yang ni yang first time kita very clear lah with our concept. The konsep ialah kita nak ialah modern Islamic. Menunjukkan ciri-ciri Islamik lah. Kalau apa fahaman saya tadi, ruangan partition tu pun dia ada untuk muslimin dengan muslimat juga. Ya, sebab konsep dia bila kita suka orang datang rumah, jadi dia dari segi design, dari segi alatan, dari segi house system, semua modern. Tapi tak nak lari daripada Islamik, dia punya tu ialah modern Islamik. Dulu ada satu ruang, semua berkumpul kat situ, edek-edek perempuan kena pergi kat dapur. Tapi sekarang ni kita memang ada ruangan, memang lelaki boleh datang, yang suami duduk satu tempat, yang isteri duduk satu tempat kan. So dia ada privacy dia, kita ada privacy kita. So next kita nak tanya sikit lah, kenapa dalam banyak-banyak brand dekat untuk kaligrafi decoration ni, kenapa akak dengan abang pilih DN Signature?
Pertama kali bila kita tengok dia ni, satu konsep dia ni ialah memang Islamik lah. Satu ialah dia modern. Dia tak traditional kan. Dia modern, dia banyak idea apa. Yang kedua yang paling tu ialah dia boleh ikut apa yang kita nak. Kita boleh customize apa yang kita nak. And bukan pada tu, pada some of the design kita nak improve, kata kita nak macam ni lagi kan. And dia boleh follow kita lah. Saya rasa kat situ lah kelebihan dia, sebab dia kata look apa yang kita nak macam ni, and then harga tetap sama. Faham. Next kita nak tanya ni lah, kenapa pilih design mermaid masa dekat galeri tu? Kita orang pilih design mermaid ni sebab satu lagi, bila tengok kita punya, dalam kita punya ID, kita ada arch dia. Betul. Bila arch ni ada lekongan dia. And ada kat luar arch tu ada warna gold line. Jadi bila kita tengok design Dian signature ni, it match with our design. Sebab memang match lah ini dengan lighting dia. So apa perasaan akak bila frame kita dah siap digantung? Alhamdulillah, bila dah siap pasang frame daripada Dian ni, nampak rumah lagi nampak terselah dia punya Seri rumah tu. Terselah nampak. Itu juga dekat surau tadi tu. Kita nampak bila orang masuk surau je, orang terus nampak frame tu dengan 114 surah semua tu. Jadi kita nampak lagi menarik lah untuk orang dengan warna-warna goldnya. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah, melengkapi lah ruangan tu. Melengkapi lah dengan konsep kita orang punya rumah modern Islamik tu. Subhanallah. Alhamdulillah. Okay, last kita nak tanya. So macam mana pengalaman akak dululah dengan servis kita daripada awal masa masuk showroom, galeri, sampailah dah tergantung dekat sini? Alhamdulillah, masa mula-mula sampai dekat galeri tu, kami disambut mesra oleh seorang daripada sales assistant kan. Agak mesti dah tak ingat dah. Ingat namanya Savana. Savana? Ingat lagi. 2 tahun dah. Tak ada, stay contact dia lagi. Alhamdulillah. Lepas tu dia memang melayani kami dengan banyak info yang kita orang nak tahu. Dia akan bagi tahu. Dia juga yang cadangkan untuk kita buat custom kita orang punya ni. Dan sampai sekarang ni pun kami masih lagi berhubung dengan Savana. Dan juga masa pemasangan pun alhamdulillah, Aiman yang tak ingat nama seorang lagi tu, alhamdulillah semuanya mesra dan senang untuk kita bawa berbincang. Alhamdulillah. Ingat nak cari dekat mana? Dian Signature Season 7 Shah Alam. Penuhi rumah dengan kalimah apa-apa Allah nombor 1. Alhamdulillah, Rumah Cantik Dian episod yang keempat dah pun tamat. Jadi abang kalau nak tengok untuk episod seterusnya, stay tune, okey abang? Ingat nak cari dekat mana? Dian Signature Section 7 Shah Alam, penuhi rumah dengan kalimah apa-apa Allah nombor 1.